Ya, nak beli rumah untuk duduk sendiri, projek atau subsale, mana satu lebih sesuai? Sebenarnya, tiada satu jawapan yang sesuai untuk semua orang. Ia bergantung kepada keperluan dan keadaan anda. Kalau anda nak cepat masuk rumah, subsale mungkin lebih sesuai. Sebab kebiasaannya rumah tersebut sudah siap dan anda boleh nampak keadaan sebenar rumah sebelum membuat keputusan. Kedua, harga lebih mudah untuk dibandingkan. Untuk rumah subsale, anda boleh bandingkan dengan rumah-rumah lain di kawasan yang sama dan tengok sama ada harga tersebut berbaloi atau tidak. Ketiga, kawasan kejiranan. Anda boleh datang sendiri dan tengok keadaan sekeliling. Jiran macam mana? Parking mencukupi, akses jalan mudah, ada kedai, sekolah atau kemudahan berdekatan. Keempat, boleh lihat keadaan sebenar rumah. Anda boleh periksa sendiri ruang rumah, lantai, dinding, keadaan unit, renovation dan banyak lagi. Jadi kalau anda beli untuk own stay, jangan hanya tengok harga. Fikirkan juga bila anda nak masuk rumah, lokasi, bajet dan keadaan sebenar rumah. Saya Auni Fatini daripada Yap & Partners Specialist in Property Transaction. Kalau anda sedang confused nak pilih projek atau subsale, save video ini dan share dengan orang yang sedang mencari rumah.